Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat watermelon lemonade menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula search di Cookie Dough watermelon lemonade. Ada banyak pilihan dan saya pilih yang ini. Kemudian start cooking. Masukkan buah tembikai. Tutup dan kisar selama 10 saat, speed 8. Dah siap? Mudah kan? Anda boleh tapis jus ini menggunakan semini basket atau tak nak tapis pun tak apa. Kemudian tuang ke dalam jar. Ini pula serat buah tembikai tadi dan saya masukkan je semua. Masukkan lemon yang dipotong. Kemudian masukkan gula halus atau gula biasa. Masukkan air. Tutup dan kisar selama 2 saat, speed 10. Anda juga boleh menggunakan turbo mode selama 2 saat, 1 kali. Dah siap. Mudah kan? Tambahkan lagi air sejuk. Anda boleh kurangkan jika ingin tambah air. Kemudian letakkan simmening basket dan tuang ke dalam jar. Ini pula kulit lemon yang dikisar tadi. Menarik kan? Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.